Sesuatunya baru hati Bismillah. Dan bahawasanya dia hidup lagi yang berdirikan pada langit. Dan bahawasanya ia Allah yang hidup lagi yang mendiri ke 7 petala langit dan bumi. Sekarang kita dok sebut lagi sifat-sifat Tuhan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Sama ada sifat itu sebagaimana yang dibahas oleh ulama khalaf, ataupun sifat-sifat yang kita belajar menurut cara salaf seperti dalam kitab ni. Dalam kitab ni dia tidak bahas Allah wujud, kidal, barak, dia tak bahas tu. Tetapi dia petik daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka pengajian ni dipanggil pengajian salaf, cara macam salaf. Jadi kalau orang kata mengaji salah, hamba mengaji salah. Lagu mana? Dia kata, dan bahawasanya Allah ia yang hidup lagi yang mendiri ke 7 petala langit dan bumi. Sifat Allah Ta'ala itu hidup. Allah Ta'ala itu hidup dan dialah yang menghidupkan manusia. Hidup dan menghidupkan. Hayyum Qayyum. Tuhan hidup dan Tuhan menghidupkan orang. Dan dialah yang mendiri ke 7 petala langit dan bumi. Bumi ni ada langit ni ada 7. 7 petala langit dan 1 bumi. Ada baca 7 petala langit, 7 petala bumi. Ada kata langit saja yang bertingkat-tingkat, bumi ni satu sahaja. Samawati wal ard. Samawat jamak, langit-langit. Ard bukan jamak, mufrad. Maka bumi ni ada saja, langit ada banyak. Siapa dia kau yang mendirikan dia, yang mengadakan langit dan bumi itu? Tidak lain tidak bukan adalah Allah, Tuhan pencipta yang sebenarnya. Tiada mengambil akan dia oleh mengantuk, akan dia akan Allah oleh mengantuk dan tiada tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak pernah mengambil, tidak kena, tidak pernah mengalami oleh mengantuk, rasa mengantuk dan tiada tidur. Allah Ta'ala tidak tidur dan tidak mengantuk. Kerana apa? Kerana mengantuk dan tidur ini adalah sifat makhluk. Bahkan tidur ini akhul mau, an-naum akhul mau. Tidur itu adalah saudara kepada kematian. Maka kalau Tuhan itu tidur ataupun mengantuk, nescaya dia ni lemah. Kerana dekat-dekat dah nak mati dah. Kita tak apalah tidur. Kerana kita ni makhluk. Sesuai. Manakala Tuhan kalau dia tidur, siapa dia nak urus alam ni. Kita tahi tidur tak boleh nak buat gapo dah. Masa bangun boleh tahi nak buat nak gapo. Tetapi apabila tidur, tak ada habis ilmu, tak ada mendengar pun tak ada, tak cakap gerak. Tok sungai, tak bangun-bangun juga, tidur. Maka kalau Tuhan tidur, hancur binasalah alam ini. Ialah yang mengeluar, yakni Allah lah yang mengeluarkan 7 petala langit dan bumi. Daripada Adam kepada wujud dengan tiada bandingnya. Dan Allah Ta'ala lah yang mencipta langit dan bumi ini daripada Adam, daripada tiada kepada ada. Tuhan lah yang mengadakan alam ini. Dulu bumi ni tak ada, langit ni tak ada, tiba-tiba Allah Ta'ala buat daripada tiada kepada ada. Tak ada. Lepas tu ada, pelik semua. Kita kalau nak buat rumah,
Kita kalau nak buat kereta, kita kalau nak buat apa-apa saja perlu kepada behel untuk membuat sesuatu. Nak buat kuih, nak buat jepuk ke, nak buat gapo ke, maka perlu kepada behel. Tuhan perlu kepada behel, kodok nak buat langit bumi tak. Dia yang mencipta daripada tiada kepada ada. Bukanlah Tuhan perlu tanah untuk buat bumi ni. Tuhan ambil tanah kepar kau apa dia dak. Nah. Dan apabila menghukumkan sesuatu pekerjaan, maka sungguhnya berfirman ia Allah baginya bagi satu benda saat ni. Jadi olehmu maka jadilah ia. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Maka kita sebut dah sebagaimana tok kenali mentafsir ke ayat ni. Ulama-ulama tauhid mentafsir ke kalimah kun fayakun ini bukanlah Tuhan mencipta dengan kalimah kun. Apabila Tuhan nak cipta, Tuhan sebut kun, maka jadi. Kung dak. Maka Tuhan cipta apa? Kita sebut dah iradat dan kudrat Tuhan yang mencipta. Patu ayat kun fayakun ini hanya sendiri saja nak menyatakan Tuhan apabila nak tak ada orang boleh halal. Supaya kita lah sekali petik. Ya, benda ni hamba sekali petik ya jadi selalu. Kau petik gini, dak kita kena pergi buat kerja juga. Maka nak kecek benda ni terlalu mudah bagi hamba. Sehingga tak seperti yang petik jari lagu ni. Maka Tuhan nak royak terlalu mudahnya pekerjaannya, maka seperti hamba jadi selalu kiasai sahaja. Nah, kerana kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid, perkataan tidak memberi kesan. Perkataan hanya nak memberi tahu. Misalnya saya nak buat rumah, jadi rumah tak? Kita royak 100 kali rumah. Tak jadi. Manakala hak jadinya dengan kuasa iradat kita buat rumah baru jadi. Jadi hak yang memberi kesan daripada tiada kepada ada adalah iradat dan kudrat, bukanlah perkataan. Maka takluk perkataan kalam Tuhan ini takluk dilalah hanya nak memberi tahu sahaja. Ialah Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Semua benda Tuhan boleh buat. Semua benda Tuhan boleh buat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas kulli syai'in. Semua sesuatu berkuasa. Betul ke tak Tuhan berkuasa atas semua sesuatu? Tidak. Lepas tu ayat Quran kata lagu tu. Bukan maksud semua sesuatu itu semua benda Tuhan boleh buat, tak juga. Tuhan hanya boleh buat benda harus sahaja. Yakni benda yang boleh menerima dua keadaan. Ada dan tiada. Yakni kalau dia tak ada, Tuhan boleh peradakan dia. Ya, itu panggil benda harus. Ataupun dia ada sekarang, boleh dia tiadakan. Ya, maka kudrat iradat akan masuk campur kepada benda lagu ni. Manakala sifat wajib, benda wajib seperti Tuhan tak boleh cipta diri dia. Tuhan tak boleh cipta sayap ke, nak tambah body dia, nak tambah zat dia ke, tak boleh. Kerana zat Tuhan itu benda wajib, yakni benda sudah ada. Kalau Tuhan nak ada ke, tak dipanggil zat dia dah, panggil makhluk lain. Kalau Tuhan nak mentiadakan zat dia, tak boleh sebab benda ada. Benda wajib ni benda yang mesti ada. Benda harus tak apa. Kita nak buat benda tak ada jadi ada. Benda ada boleh jadi tak ada. Kemungkinan. Manakala benda wajib, benda yang sentiasa ada. Benda mustahil pula. Tuhan boleh cerita tak benda mustahil? Syirik bagi dia. Anak bagi dia. Isteri bagi dia. Satu batu yang dia tak boleh hakak. Boleh ke tak? Tak boleh. Mana mungkin. Maka Tuhan boleh cerita ke tak benda lagu tu? Tidak boleh mencipta kerana benda itu masuk dalam kategori benda mustahil yang tak boleh dicipta sama sekali. Kalau Tuhan nak mentiadakan benda mustahil, benda tu sudah tiada. Kalau Tuhan nak mengadakan benda mustahil, benda tu benda mustahil, benda tak ada. Ada ke tak batu yang tak boleh diangkat oleh Tuhan? Tak ada. Kerana Tuhan ni boleh menguasai semua benda.
Tiba-tiba ada satu benda yang tak boleh diangkat oleh Tuhan, batu kau apa, maka kita hukum ke benda tu mustahil, maka tak boleh dicipta. Adalah seorang tu, tak tahulah, ada tempat pengajian, pensyarah jugalah dia, profesor ke doktor ke apa dia, tak tahulah. Dia tu rasa bahagian Jabatan Akidah dan Falsafah. Jabatan Akidah dan Falsafah. Maka anak murid dia tanya, kata boleh kodok Tuhan cipta satu batu sehingga Tuhan sendiri tak boleh akak. Maka profesor tu dengan yakin jawab, boleh. Tetapi cakap dia cipta rugi lah dia. Tak kanah dia. Boleh kodok Tuhan cipta satu benda yang sama hebat dengan dia? Boleh. Cuma kalau dia buat rugi, balah dengan dia apa semua, kalau rugi. Oh, pening. Demo Jabatan Akidah dan Falsafah, demo mengajar lagu ni. Demo tahu kodok benda mustahil, benda harus, benda gapo. Allah ala kulli syai'in qadir. Ala kulli tu kulli gapo. Ai ba'di kulli syai'in. Ulama tafsir pula. Sebab tu kita kena faham Al-Quran menurut ulama, bukan menurut bahasa dan faham kita sendiri. Kalau kita terjemah Tuhan berkuasa atas setiap sesuatu, berarti Tuhan boleh menguasai, boleh cipta diri dia, boleh cipta benda syirik. Mengarut belaka dah tu. Tapi ayat Quran tak sebut lagu tu. Ayat Quran kata, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ulama kata, ba'di kulli syai'in. Setengah sebahagian. Dan benda harus pula, sebahagian juga, tak boleh semua Tuhan cipta. Contohnya, Tuhan nak buat orang ni duduk sini, buat di Kelantan. Pada masa sekarang, Tuhan nak buat dia berada di Kelantan. Dia nak buat juga kawan tu berada di Kuala Lumpur, tak boleh. Nak buat seorang lagi ya, bukan hak ni ya. Maka tak boleh juga. Benda apa? Mustahil. Tuhan tak boleh buat juga. Apa tu? Hak Tuhan boleh buat setengah daripada makhluk. Dia panggil apa dah? Mungkin mutaqabilat dia panggil. Benda-benda yang berlawanan seperti ada dengan tak ada, mesti Tuhan pilih salah satu. Kalau Tuhan nak buat dua-dua, Tuhan nak ada ke Zaid dan Tuhan tak ada ke Zaid dalam satu masa, tak boleh. Maka ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu itu menurut faham ulama, bukan menurut faham kita. Apabila mengaji bahasa Arab sikit terjemah kok si kok dah. Kalamullah pun tak reti. Kalamullah bahas kalamullah pun tak pandai, tiba-tiba berani kritik ulama, berani kecek mengenai gapo. Sedarlah diri kita. Kita ni jahil, tak ada ilmu. Dengarlah kata-kata ulama. Al-Quran tak boleh nak baca kalau tidak ada fahaman ulama, sesak barat. Ayat Quran ni sebut wallahu ala kulli syai'in qadir, memanglah, tetapi maksud dia gapo? Dan ialah Allah atas tiap-tiap sesuatu itu diserah kepadanya, kembali kepada Allah. Ditawakal, diserahkan kepada Allah Ta'ala. Semua benda kita juga akan diserahkan kepada Allah Ta'ala, akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan bahawasanya ia Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Dan dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Tuhan sangat mengetahui kejadian makhluk dia, kerana dia yang mencipta makhluk dia. Kita sendiri tak kenal lagi diri kita, tubuh kita, tangan kita, urat kita, kita tak tahu fungsi dia, gapo dia. Berapa ribu urat ada dalam tubuh kita, kita tidak tahu. Diri kita, benda luar lagi-lagi lah. Tuhan tahu secara tafsir, gapo dia maksud urat ni. Urat ni gini, gapo dia. Kenapa dia perlu tahu? Dia kena tahu sebab dia yang mencipta segala-galanya. Hak ciptaan dia tak heran bagi dia untuk dia tahu. Sebagaimana hamba sebut contoh biasa-biasa. Seorang tu naik kereta, tiba-tiba bunyi kereta ya. Maka dia pun berhenti. Di kiler tempat buat kereta tu. Maka dia pergi ngadulah pada token kereta tu. Dia kata lagu mana token?
Kereta saya apabila saya ngona tu bunyi gek. Katanya toke tu cabut skru tu. Belakang tayar tu, alik belakang tu sebelah kiri, awak tengok, ia ada skru besar, skru kecil. So, skru kecil tu cabut kalau lagu tu. Toke tahu mana, tak tengok pun apa dia. Tak perlu tengok. Besok toke kasyah. Kasyah apa ambo je pasal skru situ. Ambo kena tahu lah. Toke Cina tu pun pandai dah jawab. Tu bukan Tuhan lagi, Pak Tuhan, semua benda dia buat. Kumai sekecil-kecil kumai pun dia tahu, apa lagi kita lagi-lagi lah dia tahu. Benda yang akan berlaku, benda yang sedang berlaku, benda yang telah berlaku, semua itu adalah kejadian Tuhan, makhluk Tuhan, maka Tuhan tahu secara terperinci. Senyap telah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya. Ilmu Allah Ta'ala menguasai semua benda kerana ilmu Tuhan lah. Jadinya kita ni hasil daripada ilmu Tuhan. Nak tengok setara mana ilmu Tuhan, tengok kejadian makhluk tu. Maka setiap inci di tubuh makhluk diliputi oleh ilmu Tuhan belaka. Pengetahuan Tuhan yang sangat jelas. Kadang-kadang makhluk tu sendiri pun tidak tahu. Dan ia terlebih menghinggakan tiap-tiap sesuatu bilangannya. Yakni Tuhan tahu bilakah, berapakah bilangnya sekata makhluk ni setara mana Tuhan tahu. Pasir berapa putih di pantai Tuhan tahu. Hak bentuk 3 segi, hak bentuk 4 segi, hak bentuk 5 segi. Apabila hari air ombak mari, maka pasir berapa ribu bergerak cemuk mana. Seci, 2 eci. Belaga sama sendiri, keluar debu pulak Tuhan tahu secara terperinci. Kerana dia yang dia buat. Dia tahu secara tafsil. Bukan secara ijmal. Ada setengah orang sesak kata Tuhan tahu secara umum gitulah. Secara tafsir tak tahulah. Berat. Tuhan tak tahu lagu tu, tahu secara umum munasabah. Dan tiada hilang dan tiada lenyap daripada ilmu Tuhan. Tuhan engkau ya Muhammad sesuatu misqala zarrah, yakni seberat semut yang kecil dalam bumi dan tiada dalam langit mengetahui ia akan langit habis kat tu. Tiada di bumi dan tiada di langit. Tak ada satu benda yang terlepas daripada ilmu Tuhan. Sama ada benda tu duduk di bumi, duduk di langit, kawasan malaikat, planet mana pun, bima sakti mana pun, falak cakrawala mana pun, maka Tuhan tahu belaka. Dalam benda kecil, duduk dalam pasir, duduk dalam tanah, timbung-timbung pun, Tuhan tahu belaka. Sebab apa? Tuhan je buat. Macam mana nak susuk daripada Tuhan? Tak tahu. Lagu mana nak susuk daripada Tuhan, dia je buat. Tak situ pun dia juga. Hak dia belaka macam mana nak sembunyikan. Maka ilmu dia tidak pernah lenyap sesuatu daripada ilmu Tuhan. Kita mungkin lenyap. Ingat-ingat patut tak ingat. Piyah letak mana tak tahu, tak ingat. Handset tinggal mana lenyap dah sebentar maklumat tu. Maka Tuhan pengetahuan ilmu dia bukan jenis ada tak ada. Kerana dia yang mencipta alam ini jelas bagi Tuhan. Mengetahui ia akan barang yang bergerak-gerak, taharrak bergerak di dalam bumi dan barang yang keluar daripadanya daripada bumi. Barang yang turun daripada langit dan barang yang naik padanya. Tuhan tahu belaka. Barang duduk dalam bumi. Duduk dalam bumi tu gerak ke dia? Gerak ni seperti pokok-pokok. Jatuh biji benih, maka Tuhan pun gerak ke benih-benih tu. Apabila pecah biji benih tu, maka tu wak tarik benih dia gerak, raka sekali timbul. Tuhan tahu. Hak benda atas langit Tuhan tahu. Hak turun daripada langit Tuhan tahu. Hak dalam bumi Tuhan tahu, hak keluar daripada bumi Tuhan tahu belaka. Kerana semua itu adalah makhluk dia. Sedikit pun, setiap inci tubuh makhluk itu, setiap jekar tubuh makhluk, pengetahuan Tuhan meliputi semua tu.
Dan ia serta kamu barang mana ada kamu. Ni ngaji cara salah lagu ni. Tak ngaji cara kholah ni, kita ngaji cara salah. Kalau orang tanya demo pernah ngaji salah. Demo dok kata ambo ni Wahabi. Ambo ngaji salah. Ambo ngaji juga salah. Tapi ambo kata demo Wahabi. Sebab salah lagu lain, Wahabi lagu lain. Jangan ditipu. Ada setengah ni tak ngaku dah Wahabi, dia mengaku dia Salafi. Sebab orang kata salah ni betul. Salah ni ahli sunnah wal jamaah. Maka dia pun kata nak kata kholah, kena ngaji sifat 20. Ambo pun tak usah ngaji sifat 20. Ambo nak ngaji cara ambo, tapi ambo nak kata biar nak tipu orang sikit, ambo kata salah. Sebab tu pok kita kena ngaji juga salah. Baru tahu siapa dia kau salah yang sebenar, mana kau hak salah. Pok dia ngaji tauhid 3 tu. Bukan tauhid salah pun. Tauhid mari mana tak tahu. Tahun 900 baru muncul dah. Kita ngaji cara ni, cara Al-Quran ni. Ayat-ayat Quran saja cuma dia terjemuh dah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa dah? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allazi khalaqas samawati wal ard. Yang ambil ayat-ayat Quran lagu tu, maka dijadikan akidah kita. Maka dia kata, dan ia Allah serta kamu barang mana ada kamu. Mu duduk mana pun Tuhan tahu. Dan Tuhan berserta dengan kamu barang mana ada kamu. Mu duduk mana pun Tuhan akan pengetahuan Tuhan, ilmu Tuhan bersama dengan kita. Ya banyak syarah makna dia. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kita ahlu sunnah wal jamaah kata Tuhan tidak bertempat. Duklah mana-mana, tak boleh kita kata Tuhan bersama kita. Makna jadi bertempat pula. Matu katanya Mu'tazilah, Tuhan berada di mana-mana tempat. Beza. Tuhan tidak bertempat dengan Tuhan berada di mana-mana tempat. Kalau Tuhan berada di mana-mana tempat, berapa Tuhan? Duk dengan kawan ni lagi, duk dengan kawan tu, duk dengan kawan tu. Pas berapa Tuhannya? Ada kata dak kita duduk dalam Tuhan. Sebab tu kita pergi mana-mana pun duduk dalam Tuhan kan? Supaya ni air ni duduk dalam bekas. Gi mana-mana air duduk dalam bekas tu. Maka ada ajaran sesat kata kita duduk dalam Tuhan. Welung. Pas Tuhan ni besar mana? Ya macam budak kau mana? Duduk dalam perut Tuhan kau mana? Sesat juga. Kita ngaji dah Tuhan tidak berarah, Tuhan tidak bertepat, Tuhan tidak berada di luar, Tuhan tidak berada di dalam, Tuhan tidak berada dekat, Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak gapo. Kerana dekat, jauh, luar dan dalam itu adalah sifat makhluk. Maka salah kalau ada orang kata ajaran sesat Tuhan duduk dalam kita. Ni sesat juga. Sebab Tuhan duduk dalam kita. Lepas tu kalau sesat lagi, Tuhan duduk luar kita. Sesat juga. Lepas tu lagu mana? Tuhan tidak bertepat. Bukan Tuhan duduk luar kita. Makna kalau kita kata Tuhan duduk dalam kita, salah. Ya salah, sesat. Lepas tu kalau tu duduk dalam, duduk luar. Ya dua tu ya, dalam luar. Luar dalam duduk. Dalam luar. Dalam luar. Dalam luar pula. Duduk dalam luar. Dalam ataupun di luar. Boleh berlaku. Makhluk berlaku. Maka kalau kita kata Tuhan duduk dalam kita pun sesat. Tuhan duduk luar kita pun sesat. Kita duduk dalam Tuhan pun sesat. Kita duduk depan Tuhan pun sesat. Kita duduk jauh dengan Tuhan sesat. Tuhan duduk jauh sore-sore pun sesat. Sesat berlaku. Apa? Kerana semua itu menunjukkan arah. Arah ini sifat kepada makhluk. Maka Tuhan tidak ada semua tu. Tuhan tidak di luar, di dalam dan tidak berarah. Mudah sebut tidak ada arah Tuhan. Dan tidak ada tempat. Maka bila sebut Tuhan tidak tepat, kita napi semua tempat. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, dalam dan luar. Dekat dan jauh. Itu adalah ciri-ciri tempat. Maka apa ni? Tuhan tidak ada. Apabila kita kata Tuhan tidak bertempat, napi ke 10 perkara tu lebih kurang dah. 10 perkara. Arah tu ada nedah, dalam dengan luar, jauh dengan dekat. 10 perkara tu, maka kita nafi apabila kita kata Tuhan tidak bertempat.
Batu Tuhan bersama kita, yakni pengetahuan Tuhan. Iradat, kodrat Tuhan sentiasa menjaga kita ni. Kita boleh gerak ni. Siapa dia yang menggerakkan kita ni adalah Allah Ta'ala. Gilah mana-mana yang mengontrol tubuh kita, yang mengetahui semua, tu adalah Allah Ta'ala. Nah, itu maksud syarah dia. Ada maksud syarah lagu lain, tetapi hamba tidak syarah, takut orang tidak faham. Dan Allah Ta'ala dengan bagai yang dikerjakan oleh mereka itu makhluk amat melihat. Tuhan sangat melihat perbuatan makhluk. Perbuatan kecil, besar, kumeh, raksasa, jin, perbuatan malaikat, perbuatan hatu, perbuatan gapo, Tuhan tahu belaka. Dan mengetahui ia akan rahsia. Tuhan tahu segala rahsia. Maka bagi Tuhan tidak ada rahsia. Semua itu jelas di dalam pengetahuan Tuhan. Sebab tu tak boleh nak rahsia daripada Tuhan. Tetapi bagi makhluk ada dua benda. Benda yang terang-terang ataupun benda yang sembunyi ataupun rahsia. Nisbah pada makhluk, nisbah pada Tuhan, semua itu jelas dan nyata bagi Tuhan. Dan yang terlebih sembunyi, Tuhan tahu dah lah, rahsia tahu dah. Hak lebih rahsia lagi pun Tuhan tahu. Sirra wa akhfa. Tuhan tahu rahsia wa akhfa. Dan hak lebih sembunyi daripada rahsia-rahsia, Tuhan pun tahu juga. Dan mengetahui ia Allah bagai yang di dalam darat dan laut. Duk ada darat ke apa dia, ada harta, ada emas, ada galia, ada minyak. Tak. Dan dalam laut pula Tuhan tahu ikan nam gapo dia ada dalam laut, mutiara ada belaka. Dan tiada bagai yang gugur daripadanya kayu, melainkan diketahui akan dia. Pokok kayu gugur, daun kayu patah, kak bunyi. Cemok mana patah, senggai cemok mana, Tuhan tahu belaka. Kerana semua itu adalah kejadian makhluk dia belaka. Dan tiada satu biji di dalam kelam malam pada bumi. Satu biji, benda kecil, sebutir, duduk dalam gelap malam, tak nampak apa. Tiada yang basah sama ada butir itu basah. Dan tiada yang kering. Basah kering Tuhan tahu belaka. Melainkan terhingga di dalam kitab yang nyata. Terhingga yakni sudah tertulis. Sudah ditersusung dah di dalam kitabun mubin. Kitab Allah yang nyata. Ada kata kitab yang nyata di Lauh Mahfuz Tuhan tulis belaka dah. Kejadian makhluk ni sudah tertulis dah. Hak dalam ilmu Tuhan lagi-lagilah banyak. Dan bahawasanya Allah Ta'ala berkehendak. Wallahu a'lam. Ustaz mohon ijazah amalan mandi 7 selawat dan kaifiatnya. Apakah kelebihan mandi 7 selawat? Hamba tak tahu amalan mandi 7 selawat ni tak tahu nah. Jika dalam berhadah boleh kodok kita menegur bacaan Al-Quran. Kalulah maksud hadah kecil boleh. Kalau hadah besar tak boleh tegur kecuali benda-benda darurat. Kita boleh baca Al-Quran ketika kita berhadah kalau kita dalam darurat. Contoh dalam darurat lagu mana? Contohnya kita hafal Al-Quran, maka kita terpaksa ulang Al-Quran. Kalau kita berhenti seminggu, 2 minggu tak ingat Al-Quran, maka nak jaga Al-Quran ni wajib bagi orang hafal Quran. Maka dia jadi darurat bagi dia terpaksa ulang Al-Quran. Terpaksa tu pun kita boleh ulang tanpa suara. Tak syarat kena berbunyi. Nah, maka nak tegur Al-Quran ini, contohnya kita cikgu kau ngajar Quran. Ada ulama kata boleh tapi niat zikir. Ada kata boleh tapi jangan sebut bacaan penuh. Gitu sekat tu ya. Tak boleh baca panjang-panjang dah. Apa hukum lelaki pakai jel tangan yang mati? Adakah dikira pakai gelar? Tengok dia pakai tujuan gapo. Kalau dia pakai niat gelar tak boleh. Tapi kalau dia tak ada nak tukar bateri zaman-zaman payah ni, maka pakai dia. Oh tak apa, bukan niat gelar. Bolehkah perempuan haid menziarahi kubur? Boleh, cuma makruh hukum dia.
Kerana ada ulama kata perempuan hik ni apabila dia pergi menyebabkan malaikat rahmat jauh. Tujuan kita pergi ni nak suruh malaikat rahmat dekat dengan orang tu. Dengan ahli kubur tiba-tiba orang hik mari jadi malaikat rahmat pergi jauh pula. Maka dari sudut hukumnya makruh sahaja perempuan pergi ke kubur ketika hik. Nak pergi tak dosa, tak ada masalah apa. Apa hikmah kita basuh hidung, mambuk, telinga ketika berwuduk? Nabi kata dosa ni akan keluar dengan titisan air wuduk. Maka nak keluar ke dosa di mata, di hidung, di rambut, di telinga, maka dengan cara kita basuh dengan air wuduk. Tu hikmah dia nah. Boleh kodok kita solat sunat rawatib ba'diyah saja tanpa qabliyah, atau buat qabliyah saja tak buat ba'diyah, boleh. Terpulang kepada kita kerana benda itu sunat sahaja. Nah. Apa hukum hantar balik sihir yang kita kena kepada pengiring tersebut? Atas mana? Atas barang dia ke mana? Misalnya dia atas pisah, kita pun ambil bawa pisah tu kau bawa pergi atas dia. Kalau dia atas anak patung, kita ambil anak patung atas mula. Oh tu tak ada masalah. Kalau kita atas mula, sebab tu ulama dalam bab sihir ni kita jangan balas balik. Kalau kita balas balik sihir dia, kita balas balik, kita takut hak kita balas tu lebih daripada sihir hak dia atas, kita pula berdosa. Maka cara nak hantar sihir, kita tangkis. Kita hantar semula barang dia. Bukan kita buat sihir baru untuk atas dia. Jangan buat lagu tu. Atas hak dia mari tu, pergi kena dia semula. Kalau main badminton kat dia tepi, kita pop gitu ya. Bukan ambil buah baru kau dak, ambil hak dia ya. Maka hak tu tak ada masalah apa. Nah. Ustaz nak tanya, ada ustaz di Indo cakap Rasulullah suka orang ada tanda hitam di dahi, betul ke tak? Tanda dahi kita. Ni dok Nabi pun tak suka, sahabat-sahabat pun tak suka. Masalah ada tanda dahi hitam di dahi. Dan tanda hitam di dahi ini alamat kepada kumpulan Khawarij ataupun kumpulan Wahabi mula kita sebut. Kalau sebut tu takut Wahabi Minta ijazah selawat badar. Hamba tak ada rasa. Tak ingat hamba ada dah ijazah selawat badar ni, tak ada. Tak tahulah ada secara umum, tapi hamba tak berani, tak ingat secara khas hamba tak ada. Maksud orang sufi tu apa dia? Yakni orang yang hati dia bersih dengan Tuhan. Perjalanan dia, syariat dia bersih dengan Tuhan, tu panggil sufi. Amalan dia adalah taat kepada Tuhan, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Ahli sufi. Masalah orang duk bersaing dengan orang sufi, dia bukan orang sufi, atau dipanggil mutasawwif. Orang yang nak tiru-tiru orang sufi. Dia masih lagi tak sufi lagi, tetapi suka berminat duk saing orang sufi. Dia bukan orang sufi. Perbuatan dia tidak menjadi hujah bagi kaum-kaum sufi. Apa aku pakai baju jersey ada logo lambang salib? Tak boleh lah. Kerana lambang salib ini adalah tanda kekufuran. Apabila kita pakai, macam kita mulia ke dia, maka hukum dia haram. Jadi kafir ke tak? Tak, kita tak iktikad jadi kafir, kita tidak iktikad kita ni Kristian ke apa. Cuma kita pakai. Maka pakai ni dalam bentuk sokongan kepada kekufuran, maka jadi hukum haram sahaja. Tapi kalau tulisan, misalnya tulis apa macam ukti tu nampak macam salib. Hak tu ukti, bukan salib. Ni salib betul lah. Memang dia niat salib lah. Maka hak tu tak boleh pakai. Tapi kalau huruf T, ni ada maksud dia adalah salib. Selak. Betul T saja huruf salib selak. Kena buat rumah. Dia kena buat gini, salib kena katuk. Pas nak buat lagu mana bung? Dia mau pisah lah, biar jangan nampak salib. Selak lah. Jadi salib, kau ni jadi salib berlaku. Kita ni jangan duk mikir sangatlah kok salib tu. Kita orang berimeh tak nampak salib, nampak tu hai berlaku. Sebab apa jadi tengok sini nampak macam salib pula lambang. Sebab apa pula? Lainlah betul salib betul. Urut T pun gaya gepa dah.
Nak minta ijazah amalan wirdul latih dan apa kebaikan dia. Wirdul latih ni karangan Imamul Haddad. Baca lepas pada subuh dengan sebelum daripada maghrib. Waktu wirid biasa orang baca waktu tu kerana dapat pahala banyak. Kerana dapat catatan di dua malaikat. Malaikat malam turun temu ada, malaikat hok nak naik pun temu juga. Jadi di dua buku catatan. Kita buat sekali tapi kena di dua buku catatan. Kebaikan wirdul latih sangat banyak. Ada banyak kitab mengarang mengenai syarah wirdul latih ni banyak sangat. Kelebihan dia macam-macam. Cuma ulama dulu tak sebut kerana takut orang duk ingat kelebihan dia pula. Setiap doa-doa tu ada kelebihan kerana Imam Haddad dia petik daripada hadis-hadis Nabi mengenai kelebihan doa, maka dikumpulkan jadi wirdul latih. Boleh hampir ke semua ayat-ayat di dalam wirdul latih bersumber daripada hadis. Ustaz, apa nak jawab? Kalau orang bukan Islam cakap, kata Nabi kita kahwin dengan Aisyah pada umur 6 tahun. Apa tu? Nak ayat kamu? Betul lah. Salah ke apa dia nya? Nikah umur 7 tahun, duduk dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Kita percaya lagu tu. Lepas tu kafir salah ke apa dia? Tak ada masalah lah. Nak ayat ke apa dia? Ayat kata betul lah tu lah. Boleh kau tak jelaskan ciri-ciri orang yang fasik? Orang fasik ni orang yang buat dosa besar ataupun suka buat dosa-dosa kecil sehingga dia dipanggil orang yang jahat. Fasik tu. Fasik ni mudah sebut orang jahat. Kapung tu budak ni tak juru. Jadi fasik tu. Tapi kalau kita tak ada tanda-tanda nak kata alim sangat budak, tapi orang biasalah standard pergi kerja gapo budak biasalah. Tak ada buat kerja ke mana kata budak tu baik, okey tak ada masalah. Masalah maksiat dia suku hak sembunyi-sembunyi suku pasal, maka dia tak dipanggil fasik. Fasik ni orang panggil dia orang jahat. Gitu yang mudah. Apakah kita beli barang curi dalam keadaan kita tak tahu? Lepas berapa tahun baru tu itu kata hamba ambil barang curi, hamba pasal di benda tu, sudah kena atas mulalah. Hamba tak sah barang ni barang curi kata. Tak sah jual beli barang curi. Berapa tak sah? Sebab kita bukan milik kita. Barang hak kita sah kita jual, mesti milik kita. Apabila demo curi, bukan milik demo, pas demo jual. Pas hamba nak beli pun tak sah. Tukar hak baru, tukar hak asli, tukar hak halal. Tik nak suruh mudah bangun subuh. Ayat ke mana tak tahu. Lagu mana tak erti macam-macam lah. Buatlah lagu mana, buat kau cijai kau lagu mana. Kita ada cita-cita nak bangun subuh, insya-Allah mudah bangun subuh. Buatlah lagu mana. Misalnya ikat kaki dengan besi kau gapo dia kau. Siapa pukul 4.30 kau pukul 5 setengah kare. Insya-Allah bangun. Buatlah moga kita nak bangun subuh ke. Setara mana berat kita. Boleh kau tak buat korban atas orang yang telah meninggal dunia? Tak boleh. Pendapat muktamad mesti orang mati tu buat wasiat dulu. Sebab korban ni ibadat. Kita nak buat ibadat mesti dapat izin daripada tuan milik dia, tuan badan dia. Kalau tuan badan tak pernah wasiat ke, contohnya kata saya apabila mati, siapa dia nak buat kebajikan, nak wakaf ke, nak rebel atas nama saya izin ke. Tak apa tu. Ni dia pakai mati selok terkekeh lagu tu, kita pun nak buat rebel kepada dia, tak boleh. Patut orang dia buat lah ni ramai-ramai tu, rebel untuk mak ayah gini. Dia buat korban tu. Nama dia lah. Cuma dia kata ya Allah, kalau ada pahala saya hadiahkan kepada ibu bapa saya yang telah meninggal dunia. Hak tu boleh. Hadiah pahala, bukan buat korban ke dia. Bagaimana dalam solat kita was-was dengan tajwid serta sebutan dalam bacaan surah, adakah batal solat kita? Sah. Was-was tu setan, bukan ibadat pun. Lepas solat ada tarik cicak dekat kaki, lepas tu solat semula kena niat macam mana? Kena niat iadah kau dak. Iadah apa dah batal dah sembahyang.
Ya bukan iadah. Dah semaya biasa. Saja aku semaya fardu maghrib dah lah. Iadah ni, sembahyang ulang ni, kalau sembahyang hak pertama itu sah, maka kita ulang atas nama sah. Nah, maka kalulah sembahyang pertama tidak sah, maka sembahyang ni, sembahyang kali pertama, hak tak ni tak sah, maka tak perlu iadah. Tak sebut perkataan iadah. Ibu saya sakit, sembahyang hormat waktu. Lepas berapa hari mak saya meninggal, perlu kodok ganti sembahyang tu. Oh, ya semaya hormat waktu lagu mana? Kalau dia semaya hormat waktu cukup syarat gapo dia, cuma dia tak boleh bangun ke, nah, gapo-gapo dia ke, sekadar dia buat dah, maka tak perlu qada dah. Tak perlu bayar fidyah gapo dia dah. Tetapi kalulah dia semaya hormat waktu ni dia boleh semaya molek, tapi dia semaya tak cara ambil semaya ke gapo, maka betul-betul hormat waktu, semaya tu dia kena qada semula ataupun kena bayar fidyah lepas ada mati. Apa hukum orang jaga lembu, lepas tu dia lepas lembu tu berok kosi-kosi lah gapo dia makan tanah orang. Hukum pera lembu itu harus, menternak memelihara lembu tu harus. Maka tak dosa, jangan marah dia pera lembu. Marah dia lepas binatang tu kerana menyakitkan hati orang mukmin itu berdosa. Cara orang pera lembu nak menyakiti hati orang, dia lepas lembu dia pergi makan makanan orang. Maka orang sakit hati. Maka hukum dia berdosa orang pera lembu tu. Bukan sebab dia pera lembu. Dah dosa sebab dia lepas dan menyakiti hati. Kalau dia lepas tapi tak sakit hati orang. Dia lepas lembu dia. Maka pergi makan habis. Makan nasi, makan McDonald habis. Seluruh makan belakang. Makan air melu berapa dia. Orang tak marah. Suka pula ke lembu dia. Maka tidak berdosa. Ya berdosanya orang pera lepas ni sebab marah ke orang. Orang tak reda, sakit hati, tu ya dia berdosa tu. Bukan kata dia dimakan tu. Kalau makan tu itu suka, tak ada masalah apa. Nah. Apa hukum langgar lari sehingga menyebabkan rosak kenderaan? Gini. Kalulah rosak kenderaan orang, punah kenderaan kita orang dengan sebab cuai kita, kalau kita lari berdosa. Tapi kalau tak sengaja kau gapo dia gano kau ataupun cuai dia, kita lari tak ada masalah apa. Nampak? Sebab apa? Sebab kita lari daripada nak tunaikan hak orang. Punuh bagi orang kerana kita kena wajib ganti rugi. Masalah dia kata tak apa, maaf tu cukup pasal. Tapi kita jangan lari, kena bertanggungjawab gitu. Berdosa dah hak dia. Perlu belajar ilmu fardu ain setakat mana hak dia. Bab tauhid siapa kita kenal mana makhluk mana Tuhan. Sekat tu beres. Pekoh pula ibadat biasa semaya, mandi junub, ambil air semaya, benda batal ke semaya, puasa jari-jari. Ada pitih ngaji bab zakat. Ada pitih lagi bab lagi ke Mekah ngaji bab haji. Ada pitih lagi nak buat rumah sewa ngaji bab rumah sewa. Nyewa bab nyewa. Lepas tu ada pitih nak bergadai pula. Ngaji bab gadai menggadai. Lagu tu lah. Tasawuf pula. Amal ke ilmu tasawuf. Sehingga bersih hati kita. Tak ada mazmumah. Ada mahmudah saja. Saya suka melukis. Boleh kodok lukis gambar kosik. Gitulah tulis lukis komik. Sekadar suka-suka. Adakah termasuk dalam orang mencipta berhala? Ulama khilaf. Kalau buat patung tak boleh. Kita ukir patung. Hak tu haram sepakat. Manakala kita buat lukisan, ada ulama kata boleh. Ada ulama kata buat patung. Hak Tuhan kata la'anallahul musawwirin tu. Musawwirin tu. Orang Allah Ta'ala laknat orang yang membentuk ke satu benda tu. Ada kata lukisan pun masuk juga. Ada kata tak buat patung baru tak boleh. Lukisan berarti boleh. Kalau boleh, lukis benda lain lah. Lukis benda-benda hak yang tidak ada nyawa. Lukis pemandangan, lukis pokok, lukis gapo. Lukislah kereta ke. Lukis hak benda tak ada nyawa. Mohon penerangan ringkas. Saya ada rezeki lebih. Contoh rezeki makanan lah. Mana lebih afdal yang saya sedekah? Jiran ke rakyat pejabat? Lah ni makanan lebih tu duduk mana? Masa duduk pejabat. Tak usah klik sipir. Ambo nak klik sipir nak pergi ikut jiran ambo. Sedekah kat orang pejabat lah. Munggah dekat gitu. Lah ni kita duduk rumah. Jiran kita ada. Makanan lebih. Tak apa esok ambo nak pergi pejabat. Jiran ada. Bui hok jiran lah. Hok dekat nah. Sebab semua tu dipanggil jiran belakang.
Ambo masbuk pada rakaat kedua tu imam, lepas rakaat ketiga tu imam terbatal. Sudah. Makmum yang lain semua perempuan, jadi ambo terpaksa naik. Bagus mana ambo rakaat kedua, tu imam rakaat makmum rakaat ketiga, ambo rakaat kedua. Mereka masuk rakaat keempat dah. Soalan lagu mana nak buat? Kalau ambo nak cukup rakaat jemaah, rakaat ana tak cukup. Rakaat ambo tak cukup. Pas kalau ambo nak cukup rakaat ana, makmum pula terlebih rakaat. Sudah. Ambo mari lewat. Hak ni masalah makmum mari tu imam mari lewat. Pelik. Sekali makmum mari lewat dia. Ni makmum tu imam mari lewat. Jadi kalau semaya ikut tu makmum, ambo ada rakaat lagi kena tambah sebab ambo lewat. Kalau ambo nak semaya cara ambo, makmum sudah dah dia. Lagu mana? Apabila cukuplah sembahyang makmum, maka makmum mufarakah semaya sendiri. Kita pun bangun sambung satu rakaat lagi. Lagu tu ya. Kita selesai kerja kita, makmum selesai kerja dia. Ataupun ada buat gitu. Tu cara dia Ijazah cara guna ke ayat semasa Nabi Ibrahim disejukkan dalam api. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lagu mana nak guna ayat tu? Tak tahu ambo. Ayat tu orang baca lah biasa kalau kena benda-benda panas baca kat siuk. Baca siuk tepat hok kena melepuh ke gapo. Kenapa dikatakan istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah? Istiqamah ni tetap kita dengan Tuhan, tetap kita dalam agama sampai mati. Itu kan lebih. Maksudnya kita mati masuk syurga. Tetapi kalau hidup dengan 1000 karamah terbaik kau ni, tiba-tiba mati dengan kafir, tak ada istiqamah, tak ada faedah juga karamah tu. Maka sebab itulah satu istiqamah itu lebih afdal daripada 1000 karamah-karamah. Kita boleh tetap hati dengan Tuhan sampai mati, itu lebih afdal daripada 1000 karamah. Kerana tujuan kita hidup adalah nak istiqamah dengan Tuhan, bukan nak karamah. Sah tak solat jemaah jika tidak niat berjemaah? Tidak sah, batas semaya. Allah terima tak solat yang tidak khusyuk? Gini. Tidak khusyuk ni tugas kita. Mengkhusyukkan sembahyang tugas kita. Terima tak terima, itu adalah rahmat Tuhan. Tuhan nak terima benda tak khusyuk, terpulang kepada dia. Tuhan nak terima hak khusyuk, terpulang kepada dia. Cuma Tuhan kata, sebagai hamba, mu kena khusyuk dalam sembahyang. Tu tugasmu. Mu pisahlah lagu mana. Masalah aku nak terima, kau tak terima, tu suku pasal. Jadi jangan kata tanya alik Tuhan. Tanya alik kita. Buat kodok sesungguhnya nak suruh khusyuk dalam sembahyang, itu tugas kita. Kerja kita Tuhan tak usah duk tanya. Lagu tu. Terkena getah pokok pada kulit. Tepat ambil air semaya payah nak tangga. Pas lagu mana nak ambil air semaya? Ambil air semaya lagu tu lah. Kalau getah tu tak boleh nak tangga, nak kata lagu mana dah. Apa hukum memberitahu kita ni akhir balik sebab saya dah balik tapi tak sampai umur 15 lagi. Nak beritahu buat apa? Kau nak suruh ke apa dia? Kalau orang tanya kau ataupun nak masuk masjid kau, orang kata dia mau balik, orang mau balik dah. Tak apa, tak ada masalah apa. Hukum solat gerak bahu kerana lengah ataupun sakit. Lengah. Apa hukum dia? Kalau gerak sedikit, 2 kali tak batal, gerak 3 kali batal. Lainlah kalau lekat gerak. Memang ya gitu semacam. I like ke movie. Kayak gerak gini. Duduk gitu semacam, maka dia semaya pegok gini. Maka hukum dia tidak batal kerana dia sakit, penyakit bang. Mohon ijazah amalan kasyah. Tak tahu hamba nak jadi kasyah, hamba pun tak kasyah juga. Betul ada seorang ustaz bagi tahu dalam videonya, katanya Rasulullah tidak membaca atau tidak menyuruh sahabat membaca surah Yasin pada orang yang sedang nazak dan mati, dan juga tidak menghadiahkan Fatihah pada si mati kecuali doa sahaja. Boleh komen ke tak? Nabi kata iqra'u Yasin ala mautakum.
Bacalah kamu Yasin kepada orang mati kepada kamu. Ni Nabi baca Yasin. Nabi suruh. Lepas tu ustaz tu ikut. Orang ikut Nabi, dia ikut ustaz tu. Ustaz kau jolo kau dok dia ustaz tu. Nabi kata baca Yasin kepada si mati dari orang mati, mautakum daripada kamu, orang mati daripada kamu. Tu orang nak mati. Mana ada kata orang nak mati? Mauta dia kan mati. Apa pandai-pandai terjemuh nak mati pula? Mana boleh baca? Boleh baca. Ulama kata baca Yasin, orang nak mati pun sunat, orang mati dah pun sunat. Lepas tu tidak menghadiahkan Fatihah pada si mati. Ni memang tak ada lah. Tetapi kita baca Al-Quran, hadiah pahala kepada si mati. Ulama buat lagu tu. Ambil istidlal daripada hadis-hadis Nabi. Boleh. Tapi Nabi tak pernah larang kita baca Fatihah kepada si mati. Ustaz tu Wahabi takut macam-macam lah dia tak suka kak. Dia kata tak ada faedah lah baca Fatihah lah apa dia. Ustaz macam mana nak kenal ulama yang sebenar? Ulama yang mengikut Al-Quran dan hadis dan ilmu dia yang benar. Siapa-siapa pun dialah ulama yang benar. Bukan kata sayalah ulama yang benar. Sayalah yang jujur, yang ikhlas, yang tawaduk, yang tasawuf, yang walinya. Dia kobehannya. Wahabi pula tu. Tak sebenar lalu lah. Tak sedap mengaku kata Wahabi ulama yang sebenar tak usah. Tak Wahabi, hak wali sunnah pun ada hak benar, ada hak tak benar. Hak Wahabi tak sedap kecek lah. Hak Syiah, hak gapo dia Khawarij, hak gapo dia tak ada apa lah tu. Beza pengajian tauhid 3 dan pengajian sifat 20. Pengajian sifat 20 Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid 3 pengajian Wahabi. Mudah pengenalan dia. Perbahasan dia panjang. Siapa dia nak jadi Wahabi, gilah ngaji. Nabi Muhammad tak jamin pun betul ke tak betul. Tapi kalau ngaji Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi jamin benda tu betul. Wallahu a'lam.